Sahabat, saya kongsikan inilah pulau tanaman di tanah yang selalu kena banjir hampir setiap tahun dahulu. Tetapi telah naik taraf, dia upgrade menjadi sekarang ni orang kata tanaman yang orang kata diincim-incimkan oleh setiap orang dan menjadi idaman. Inilah bukit buatan Kalau kita tak mampu beli bukit, tapi kita boleh buat bukit. Ni dia. Jom kita tengok apa ceritanya. Jom. Assalamualaikum sahabat. Semoga semuanya sentiasa sihat-sihat dan ceria-ceria sahabat. Bagaimana Abang Pencen suka-suki di sini? Di mana tu? APS sekarang berada di kampung. Balik kampung. Ni dah. Kita nak kongsi pemandangan je. Okey, santai-santai pagi hari ni sahabat. Saya berada di kampung. Saya nak kongsikan pemandangan indah dia. Itu dia. Kat belakang saya ada apa ni? Pokok-pokok buah-buahan yang dulunya saya kongsikan. Dia belum berputik banyak. Nari dah berputik banyak. Kalau durian tu sahabat, durian ni pun dah mula berbuah. Dah nampak putik-putik dah. Jom kita tengok. Jom kita layan. Ini kedondong dia, tengok tu dah mula berputik-putikan. Banyak subuh besar sahabat dah besar. Hari tu kecil dah ni. Dah tengok kita putik dia ni. Tapi cumanya kat sini sahabat ni banyak ada serangan tupai lah sahabat ni. Ni tengok. Subuh ni kau. Ni buah longan dia dah berputik-putik. Tadi tupai dia pun dah mula mengincar-ngincar orang kata. Melompatlah daripada ke pokok kau. Setiap gaya kita tak dapat merasa. Kelapa macam biasa. Tengok tu cantiknya kelapa-kelapa dia kau. Kebetulan cuaca semalam hujan, hari cantik lah nampaknya. Itu kelapa dia. Wow. Tu dia. Ni pokok avocado dia belum berbuah sahabat. Lama lagi. Tak ada harap. Belum ada nampak apa tanda. Jom kita tengok pokok yang lain. Saya nak kongsikan. Terutama sahabat ni, yang hari tu saya tengok ni nenas. Nenas dia banyak buah dia. Ni dia nenas. Semua dah mula berbuah. Nenas walaupun kecil-kecil. Nenas. Ni belimbing buluh dia tak selebat mana, tapi banyak juga buah dia. Lumayan lah kalau untuk buat makan. Hari tu APS buat alwa kan. So ni tengok, dah besar-besar dah ni. Ni sahabat ni. Dah belum besar-besar ni buah dia. Buah mata, nak kata mata kucing tu, tapi bukan mata kucing ni. Apa sahabat ni? Mungkin ini buah longan lah sahabat ni. Okey. Ni putik-putik dia sahabat ni. Apa buah? Longan sahabat ni. Longan. So ni kedondong dia. Mula. Ni nenas dia. Nenas. Ni nenas dah. Banyak sahabat ni. Nenas apa ni saya tak tahu Nenas MD MD2 agaknya lah sahabat. Kita tengok lagi. Saya nak kongsikan pokok nenas yang ada. Ni tu dia. Wow. Nenas dia sahabat. Ni pokok nenas dah mula menguning ni. Bismillahirrahmanirrahim. Tu sahabat. Ni dia boleh petik ni. Tuan rumah dia tak ada. Tuan rumah dia. Jadi saya balik kampung, saya take over. So itu sahabat. Nenas dia. Tu dia. Nenas. Tu dia nenas dia lagi. Yang ni kita buat alih. Kita buat sepintas lalu apa pokok yang ada. Di kamera ni. Sambil-sambil nenas saya tunjukkan ada lemon. Ni nenas dia.
Dah tua sahabat tu dia nanas ni dah tua-tua ni. Ni nanas tu dia. Ni pun nanas dia. Dia warna-warni pula nanas dia. Cantik-cantik orang dia. So yang ni belum berbuah. Pokok durian ni yang ni belum berbuah. Ini belum berbuah. Ini ada tangga ni dia buat pruning ni. Tangga ni buat pruning. So kita tengok pokok yang lain. Wah, ni saya ambil saya foto dekat sahabat Ni bunga kantan dia. Bunga kantan ni geram betul tengok tu. Dan ni pokok durian dia. Wow. Dah mula. Ini sahabat ni tempat yang dulu banjir ni. Ni yang tak best dia ni. Ni ada macam tupai lah ni nak buat sarang ni sahabat ni. Tupai nak buat nyarang ni Aduh tupai ni. Apa hal ke? Tupai ke burung ni sahabat dia? Goyang-goyang ni sahabat ni. Tupai ke burung gagak ni? Ni. Apa ni dia goyang ni? Ni. Tu sebelah dia ada pokok, ada buah ni. Durian dia. Tengok sahabat. Ni kita tengok ni sahabat. Dah mula buah-buah dia. Tu dia. Geram. Tu dia. Buah dia geram. Okey sahabat, lepas tu kita tengok kat sini. Pokok ni pun mula dah buah juga. Yang ada tu. Tu sahabat. Tu dia berbuah dah. Geramnya tengok. Pokok orang tepi. Tu dia. Betul lah Abang Pencen ni memanglah pokok orang, takkan pokok monyet. Ni sahabat pemandangan kampung saya sepintas lalu. Parit kenderaan main laju-laju kenderaan dia. Adik saya tu pokok kelapa dia, biji kelapanya berterabur kat jalan, kat dalam parit. Ni sahabat pemandangan lalu larang di kampung saya ni. Kau sahabat ni pemandangan dia. Orang bermotor, orang naik kereta. So ni hari kita nak mancing sahabat kat sini. Saya nak mancing kat sini nanti. Okey sahabat. Saya tadi dah kongsikan. So sepintas lalu saya nak bawa lagi lebih dekat. Saya nak tengok nenas. Hari saya nak tengok nenas lah sahabat Kita nak tengok nenas. Tu barisan nenas tu. Apa ceritanya? Jom kita tengok. Kita ikut lalu jalan dia. Jom kita jalan-jalan. Pagi-pagi ni kita jalan-jalan cari udara pagi sahabat. Sambil-sambil kita tengok perkembangan pokok-pokok ini tu. Kau tengok buah kelapa dia melayut kau sahabat. Ada yang kering kat pokok. Kau tu dia kering-kering kat pokok macam tu sahabat. Ini kesan-kesan dia ambil ni lah tu melayut kering-kering kat pokok semua dah. Tadi janji nak bawa pokok nenas tapi saya terpegun dengan kelapa dia ni sahabat ni. Tu lah sahabat, tupai tu yang tu Masa Arzia dia serangga macam tupai tu sahabat tu. Ini kalau tupai ni kalau kena kat pokok kelapa ni kalah ni. Tu. Tupai. Tu tupai. Ada serangan tupai ni kalau tupai ni.
Ha, sahabat tu tupai. Nampak tu. Ha. Saya tak terkejar dengan kamera saya ni. Tupai dia beraksi sungguh dia. Sabar. Tupai tu ada seekor je cukup lah. Habis jahanam pokok-pokok kelapa kita dikerjakan satu-satu. Okey sahabat, kita tukarlah cerita daripada pokok tupai, kita tukar kepada tadi kita tujuan nak tengok pokok nanas. Jom kita tengok pokok nanas. Melawan matahari. Okey. Hari tu kita tengok pokok nanas. Kalau saya tengok tupai kan jadi jengkel je. Dia asyik merosakkan tanaman. Baru tengok makhluk perosak pula saya. Tu dia. Ui, nanas. Tu subhanallah. Licin jalan dia. Sahabat. Banyak juga nanas ni sahabat ni nak dah. Ni dah boleh potong ni nanas ni. Wow. Nanas ni dah masak lah sahabat. Tadi gambar tak terang tadi. Sorry maaf sahabat ya. Ni. Dah masak-masak sahabat ya. Dah besar-besar. Dah boleh habis ni. Tu dia. Ini macam ni dah ada kesan-kesan digigit-gigit juga. Jadi elok dibungkus nanas ni. Ini kalau dipotong jambul ni dia cepat besar kan sahabat ni. Ni nanas dia. Besar-besar juga kan sahabat. Lumayan sahabat ni. Kena makan dengan binatang nanas dia. Habis dah dia. Aduh. Kosong dah, tak ada apa-apa dah. Binatang je yang makan. Tak dapat ni. Ini apa ni rengit-rengit ni? Ni sahabat ni, binatang dia ni. Binatang rengit dah datang sebab dia dimakan. Bukan rengit yang makan, rengit tu makan sisa-sisa dia je sahabat Yang makan ni sama ada musang ataupun tupai tadilah. Tapi saya tak pasti siapa yang memakan dia. Ada juga kesan dah dipetik tadi tu. Okey sahabat, kita tengok lagi. Tapi buah-buahan ni dah masak sahabat ni sebenarnya. Jadi agaknya binatang tu ingat tak dimakan. Jadi dia makan lah. Tak salah dia makan. Aduh. Agaknya dah. Ni sahabat. Ini sahabat. Dah tua ni kau. Dah boleh dipetik ni. Padan lah. Dah boleh diharvest ni. Tuan ni bercuti di Kepulauan Pinang. APSS ambil pot. Ambil giliran. Jaga rumah dia. Jaga rumah kan nak kebat pokok. Aduh. Sahabat. Itulah sahabat pokok dia. Terbaring-terbaring kona-kona pokok adik saya ni. Menyusul semak saya tengok. Aduh. Allah Akbar. Bahagian ni semak sikit sahabat. Dah sempadan rumah orang. Cantik rumah dia. Padan tu pun ditanam nanas. Ni sahabat nampak saya berada di aras yang sedikit lebih tinggi. Yang ni kita adik saya tambak tanah. Yang itu tak ditambak macam tu lah sahabat. Ini pokok bunga kantan dia pun dah tua-tua, tak dipetik. Sayangnya sahabatnya adik saya ni kau. Nanas dia ni. Ni nanas dia. Allah Akbar. Tu bunga kantan dia tu. Bunga kantan dia pun tak dipetik yang sebelah sana tu. Jom kita tengok bunga kantan nanti Sementara tu saya bawa ke nanas dulu. Jom. Okey, kita sambung sahabat. Jalan-jalan cari mood.
cari mood pagi ni sahabat. Berada di Kampung Parit Warijau, Seri Medan. Allahu Akbar. So, kita berada di bawah pokok rambutan sekali lagi. Saya kongsikan pemandangan dia daripada dekat sahabat. Ni buah pokok apa ni sahabat ni? Kalau sahabat tahu ni pokok buah apa? Durian apa ni gak-gak? Ni. Jenis durian macam ni. Ni. Wow, ni. Pokok ni durian dia. Ni dia. Oh, tu dia. Saya ambil gambar dekat lagi Tu dia. Tu dia. Apa agak-agak dia sahabat? Ni durian dia. Jenis apakah durian ini? Maaf sahabat dia punya latar belakang ni sedikit sibuk. Bunyi kenderaan lalu lalang lah bunyi kenderaan. Macam saya cerita dulu sahabat ni, sebenarnya ini kawasan ni, ini tanah yang ditambak sahabat ni. Jadi selain daripada tanah ditambak, adik saya pasangkan sprinkler dia sahabat ni. Dipasangkan sprinkler ni, ni pancut air ni, ada piping dia. Dibuat piping dia macam ni sahabat ni, piping dia. Ini nak siram pokok lah. Ini siram pokok. Lepas tu dia bagi baja ni sahabat ni. Ni dibagi baja ni, kaedah ni. Benar-benar saya kongsikan sahabat ni. Ini dia takkan guni-guni baja. Selain daripada guni-guni baja, kalau sahabat tengok ini guni-guni baja bukan plastik biasa sahabat ni. Ini guni-guni baja kompos sahabat ni. Sama ada tak ayam ke benda ni, saya tak tanya ni. Dan selain tu sahabat, dibuatkan dia ni ini apa ni, tong-tong ni sebenarnya dia letakkan baja-baja apa sisa-sisa makanan yang tak habis ni sahabat ni. Yang ni macam ni. Ni 2. Tu sahabat 3. Ni kita tengok lagi 4. Ni ini sahabat ni, yang ini. Kalau yang ini sahabat ni, ini gunakan diletak sisa-sisa makanan yang tak habis tu, dijadikan baja tu, diletak alhamdulillah, diletak kat situ lah sahabat. Jadi tu yang subuh kita tengok, bukannya subuh semula jadi sahabat. Subuh yang tak semula jadinya, dia buat juga orang kata kerja-kerja yang setimpal lah untuk mendapatkan hasil yang cantik macam ni kau. Bukan tak berusaha sungguh adik saya ni dibuatnya sahabat ni. Jadi cantiklah pokok-pokok dia. Jadi setiap pokok dia buat macam tu sahabat sebenarnya. Ni pokok yang pertama berbuah tadi, yang ini pokok yang kedua. Sama sahabat ni, dia letak guni-guni baja. Ni guni-guni baja ni sahabat ni. Guni-guni baja, lepas tu ni lubang-lubang untuk baja lah ni baja tak macam saya cakap tadi, makanan yang tak habis tadi, limbahan dapur tu, tu nampaknya macam tu. Yang warna putih setiap bawah pokok tu diletakkan berderetan limbahan ni sahabat ni. Selain daripada baja guni-guni baja yang berwarna putih tu tadi. Jadi baru dapat hasil yang lumayan. Bukannya mudah, bukan senang nak senang, bukan susah nak susah untuk dapatkan hasil macam ini sahabat. Bukan senang, tetapi kena berusaha. Usaha orang kata tu setimpal lah sahabat Usaha setimpal untuk mendapatkan hasil yang setimpal je. Baru dapat cantik macam ni kau. Dia punya durian dia ni. IPS saya kongsikan gambarnya. Hari tu saya kongsikan dia punya bunga-bunga yang gambar berbunga. Ini hari saya kongsikan buah-buahan dia. Ni kau tu. Ini tu gumpalan buah-buahan ni. Gumpalan buah-buah apa ni? Buah-buah durian. Sahabat, bukannya mudah. Ni. Okey, saya capai dengan tangan ni. Ni dia. Tengok, tapi nyamuk untuk dapatkan gambar ni, habis nyamuk. Badan saya kena gigit. Okey, saya matikan nyamuk dulu kau. Kau nyamuk. Jadi sahabat, ni
gambar dekat dia. Dapat saya capat ini. Ni dia. Ni. Okey. Okeylah sahabat, tengok saya kongsikan. Saya bawa pokok ni Okey sahabat, nampak. APSF di bawah pokok durian tu. Nampak Tu dia sahabat. Pokok durian nampak buah-buahan yang atas tu sahabat itu dia. So jadi tadi yang saya ini yang pokok yang kedua yang buah dia banyak tadi sahabat ni. Okey. Ni. Yalah dengan orang kata dengan usaha macam ni sahabat ni tanah pun bukan original dibuat sendiri. Bukit buatan ni jadi setimpal lah tapi kena usaha berusaha lebih lah Okey, kita tengok pokok yang kedua yang pertama tadi. Ni sahabat, pokok yang pertama tadi tergaru-garu, maaf sahabat nyamuk banyak sangat sahabat nyamuk banyak ni. Tu sahabat ni pokok yang pertama tadi. Okey, tu buah dia. Kita tengok tu. Saya dekatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Mana buah dia tadi? Tu sahabat nampak tu. Buah dia yang sebelah sana tu. Nampak tu mungkin gambar dia tak berapa clear buah-buah. Yang buah-buah ni dia warna ni agak sedikit hijau sahabat Bila berwarna hijau kalau sahabat jadi buah tu warna hijau, jadi dia tak berapa clear. Tadi yang buah sana tu dia warna agak sedikit kuning jenis-jenis yang berbeza. Jadi dia nampak tu, tapi nampak juga sahabat Okey tu sahabat nampak buah dia, pokok dia. So okey sahabat saya kongsikan. So kita terus kita pergi ke tengok pokok yang berikut ni, pokok-pokok lain sahabat. Jom kita tengok apa cerita dia. Okey sahabat, kita teruskan. Ni durian tadi. Ni durian ni tadi. Ni okey. So yang ni nenas. Bismillahirrahmanirrahim. Nenas tadi. Ni nenas. Yang ni pokok durian baru naik sahabat baru ditanam baru. Sebenarnya ada dalam kawasan yang beberapa dalam kecil ni ada beberapa pokok lagi durian. Yang ini pun pokok yang depan tu pun pokok yang baru naik sahabat Jadi ni ni pokok dia. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad. Yang ni pokok bunga kantan ni nampaknya tak dipotong buah dia. Nanti saya nak ambil yang pokok bunga kantan ni. Tu ni sahabat pokok dia. Nanas dia tu. So nampaknya yang ni belum berbuah lagi, tapi dia mula berbunga tau sahabat Ni baru mula berbunga ni sahabat. Nampak tu Nanti saya tunjukkan yang mana mula berbunga. Okey. Pokok yang ni dia mula berbunga. Kita tengok tu sahabat bunga ke putih ni sahabat kita tengok. Ni jadi sahabat, sebenarnya pokok durian ni dah sekarang ni saya tengok tak ikut musim tapi dia berbuah ikut cara mana kita menyelenggara dia lah Kalau kita maintain ke kita jadualkan lah so dia akan ikut daripada cara yang apa yang kita perlu. Hendak nampaknya gaya ni sahabat saya kongsikan sekali lagi dengan sahabat Ini setiap pokok ada tong dan juga ada baja begitu juga dikelilingi dengan pokok istilahnya ada sekarang ni ada pokok rambutan pula, ada pokok ni tanaman kontan ni nenas dan juga bunga kantan tanaman kontan dia. Lepas tu disulam dengan
nak kata bukan sulam lah, ada juga pokok bunga, pokok amra ataupun pokok buah kedondong dalam kompaun yang kecil ni. Jadi kalau kita tengok yang ini, tanah ni agak sedikit dia macam naik bukit macam ni. Ini bukit ni sahabat ni. Jadi potensinya tanah ni untuk kita boleh tambak lagi. Tanah ni boleh tambak lagi agak sedikit tinggi macam tu supaya orang kata tu kita hadapi sembarang kemungkinan macam ni lah. Kita tambakkan macam ni. Kalau kita tengok tanah yang depan ni, depan kita ni warna kuning ni, ada nenah ni, tanah ni agak sedikit tinggi. Jadi ditanamkan dengan buah-buah lain, ada pokok matua sana ada beberapa pokok matua, 1 2 ada 1 2 3 pokok matua kat sana, selain ada pokok pisang. So okey sahabat, nampaknya itu dulu perkongsian kita kali ini. Okey sahabat, setakat ni dulu perkongsian EPSS kali ini di kebun kampung tempat kelahiran saya sahabat. Jadi apa yang saya nak kongsikan di sini ialah sahabat, terus kita melestarikan alam kita dengan tanaman yang bermanfaat. Setiap tanah tu ada masalah dia. Apa yang kita perlu lakukan ialah kita, orang kata tu, kita upgrade sistem saliran, mungkin sistem tanah tu apa masalah dia. Macam adik saya ni, dia buat ni tanah tu dinaikkan dinaikkan beberapa kaki dengan menambak dia, dan lepas tu ditanamkan dengan tanaman yang mengikut pilihan hati. Dan untuk kali ni adik saya tanam dengan pokok durian. Ada pokok durian, ada pokok kedondong, ada pokok lemon, pokok nenas, dan juga pokok apa ni sayang ni, pokok bunga kantan. Nak menyebut susah betul, kadang-kadang lupa. Tak lupa juga ada buah pokok apa ni, what do you call this one ni sahabat ni, belakang saya ni, kadang-kadang lupa lah. Ini pokok matua. Ada dah tua-tua ni kadang-kadang lupa je. Baru sebut pokok matua pun lupa itu pokok apa. So kita percaya segala usaha kalau kita lakukan dengan penuh tanggungjawab, dengan penuh kesungguhan, pasti mendatangkan hasil yang lumayan. Prinsip dia berbeza dengan tanah abang pencing suka-suki di bandar. Kalau kat kampung, tanah abang suka-suki saya nak tunjuk segan pula sahabatnya. Saya tinggalkan. Jadi saya kongsikan untuk menginspirasi. Kali ni saya kongsikan yang dah jadi macam ni je. Ini tempat adik saya. So supaya sahabat, orang kata, lebih terinspirasi, lebih bermotivasi, lebih menaikkan semangat untuk sama-sama kita berganding bahu melestarikan alam kita dengan tanaman yang bermanfaat. Okey, jumpa lagi sahabat. Salam sayang daripada abang pencing suka-suki. Dah, terima kasih atas sokongannya. Maaf atas segala kekurangan. Jumpa lagi. Ada avokado, ada asam glugo, ni ataupun pokok asam keping. Ada kedondong, ada longan, tu dia. Ada belimbing buluh. Bimbing buluh.
segar dengan buah dia. Pokok dia, penengok pokok dia pun dah segar. Ada nanas. Ada durian. Wow. Ada kelapa sayur. Wow, ini yang mendominasi, yang banyak di kebun. Wow. Tak lupa sahabat, ada pisang. Pisang tu dah tua, kau boleh lah kita petik. Ada jantung pisang tu sahabat, tak dipetik lagi. Tu dia. Tu dia. Nampak incim-incim pisang tu. Wah. Nampak jantung dia. Tu dia jantung dia, nampak.